lebih 30. Sebelum tu dia orang menang cuma 8. Punca kenapa golongan Islamis menang begitu besar kan pada kali ini adalah disebabkan oleh kerana protes rakyat terhadap polisi kerajaan Jordan dalam isu Taufan Aqsa. Jadi dia perubahan-perubahan ni dia boleh berlaku kan dengan mudah. Jadi kalau sekiranya mereka lancarkan lagi sekali perang kan, saya rasa dia akan menjebak diri dia dalam satu masalah baru. Dan salah satu daripada punca kenapa akhirnya Israel dan US bersetuju untuk gencatan senjata pada kali ini kan, daripada 10 Oktober 2025 sampai sekarang dah berapa ratus, 100 hari lebih kan, dan kita tengok masih kekal lagi dielankan gencatan senjata adalah kerana mereka sendiri dah tak larat nak berperang dan mereka cukup takut kalau sekiranya berlaku perubahan dalam pemerintahan di negara-negara Arab. Okey, itu satu bacaan yang saya sendiri terlepas pandang lah. Maksudnya sebab kita sekarang ni ada satu fasa yang saya boleh katakan kebangkitan suara rakyat, di mana pemerintah, contoh negara-negara Arab secara khususnya, dia dilihat pro kepada Israel dan sebagainya.